Okey, yang ni pula simple je. Anda boleh dapatkan juga template dia dekat dalam e-book tersebut. Okey, ini adalah permainan dam ular. Nampak ni ada ular, ada tangga, ada finish, ada start. Dan satu lagi ada dadu. Template dia pun ada. Cuma saya tak terbuat lagi. Okey, cara main dia mudah je. Selalu kita main dam ular kecil je kan. Okey, kali ni kita nak besarkan dia dengan melukiskan kotak-kotaknya hanya di papan putih. Okey, bila lukis dekat kotak-kotak yang di papan putih, kita lekatkan benda-benda ni mengikut cita rasa kita sendiri, mengikut cita rasa guru-guru sendiri. Contohnya seperti gambar di atas. Okey, okey, senang je, guru-guru mesti boleh faham. Okey, cara main dia mudah saja. Kalau kena ular, kena turun. Kena naik tangga, dapat kat tangga, boleh naik. Okey, lepas tu dekat kotak-kotak tu cikgu boleh letak bintang tau, ataupun cikgu lukis something lah, yang mana kalau budak-budak terkena pada kotak tersebut, budak-budak kena jawab soalan. Kalau boleh jawab soalan, guru-guru bagilah murid-murid boleh langkah 2 ke hadapan. Kalau tak dapat jawab, denda dia dengan undur semula beberapa langkah. Okey, itu saja. Terbaik.